Ayo nak masak ketam dengan sotong. Masak tumis dengan mushroom. Okey, mula-mula tumis bawang putih, bawang merah, serai, tomato, cili. Tumis ya. Tumis sampai layu. Okey, letak daun limau purut. Lepas tu bunga kobis. Tumis-tumis sampai layu. Letak cili bawang 2 sudu. Letak sos tiram 2 sudu. Dan letak sos cili 2 sudu macam tu. Okey, kacau-kacau. Barulah masukkan ketam. Masuk ketam. Kacau. Tu masuk sotong. Ikutlah terpulang, kalau nak masuk udang pun okey. Kacau-kacau sampai udang masak dengan ketam. Letak perasa, garam. Last sekali masukkan mushroom enoki. Okey, barulah kacau-kacau bagi betul-betul masak mushroom layu. Okey, dah siap. Okey, selamat mencuba resepi ini.